Pada tahun 1787, kapal HMS Bounty berlayar dari England di bawah Kapten William Bligh dengan misi mengumpul pokok breadfruit dari Tahiti untuk dihantar ke Caribbean. Setahun kemudian, kru tiba di Tahiti dan terpesona dengan kehidupan yang bebas dan tenang. Namun pada 28 April 1789, dalam perjalanan pulang, ketegangan memuncak. Fletcher Christian mengetuai pemberontakan, merampas kapal, dan menghanyutkan Bligh bersama 18 orang ke laut. Dalam satu pencapaian luar biasa, Bligh berjaya mengemudi bot kecil sejauh lebih 6,000 km hingga selamat tiba di Timor. Sementara itu, para pemberontak berpecah. Ada yang kembali ke Tahiti, manakala Christian melarikan diri ke Pulau Pitcairn dan membakar kapal itu. Namun kehidupan mereka berakhir dengan konflik dan kematian.